Hak dak masuk kafir tapi dah jahil buat perkataan yang mengkafirkan, jadi kafir tak sedar. Tu bahaya ke. Hak istihad dalam gereja masuk Kristian tu boleh tahan nampak terang dah. Nah, hak ni hak duduk bersama lagi. Duk ingat ke molek akidah, rupanya batal dah. Nah, jadi tak sedar batal kau. Batal macam kita semayang, kita tak sedar kita ketuk batal tau. Batal lah akidah gitu kau. Nak tengah-tengah semayang lepung tok imam ketuk masa sujud, makmum kata cih tuk. Nampak? Tok imam tu mana aku tahu dah tak, aku dah sedar ni. Tak sedar kau ni apa berangin muka Tok Bilal. Tok Bilal tahu balik ngung berangin muka. Deh. Dan kalau Tok imam kata tak sedar batal. Batal juga janji ketuk, sedar tak sedar batal. Maka akidah kalau dah buat perkara yang mengkafirkan, sedar tak sedar kafir. Mak tu kena belajar akidah supaya kita tahu benda yang membatal. Dah. Dia gitu. Mensenda-senda agama. Golongan hak tolak hudud. Dia kata hudud ni ketinggalan zaman. Dia tak ada tapi kalau ditanya dia Islam lagi. Selang dia siap meleh kubah tak mesin gebang. Nampak? Siap bayar zakat dia. Tapi dia kata hudud ketinggalan zaman. Dalam kitab kata orang yang memperlekehkan hudud jadi kafir, batal dah Islam dia. Nah, tak maju negara kalau laksana hukum Quran. Dalam kitab mana pun kata jadi kafir dah, walaupun pergi haji dah. Nampak? Tetap telah menjadi kafir, batal dah Islam dia. Jadi sedar, tak sedar pasal dia bodoh. Nah, hak tu hak golongan-golongan sekular. Hak ni tak sekular, budak-budak lah kapal tapi gurau bodoh. Gurau dengan malaikat. Nampak? Uduh mukamu macam uduh macam kenaki uduh. Jadi kafir. Bak kata muka uduh malaikat jadi kafir. Tak boleh sendiri tu. Faham? Orang kata Nabi Yusuf lawang ke aku rasa lawa aku sikit jadi kafir lalu. Tapi dia tak mau jadi kafir. Dia gurau je. Faham tak? Nak suruh kawan-kawan dia suka. Nak. Dia kata lawa aku sikit pada Nabi Yusuf. Mu ingat Haji Yusuf kamu kata tu. Mu ingat usuk hak bebek sapu. Nabi Yusuf tak ada pandangan. Orang tengok muka dia je rebah macam kena dadah. Faham tak? Rasa kata kita lawa, nak kata lawa pada orang lain boleh. Jangan para nabi tak boleh. Lawa pada malaikat tak boleh. Rosak akidah. Nak gurau gitu dengan orang lain. Aku dengan hak tu paling watak lawa aku ada apa? Tu tak apa Dia tak masuk barang yang disuci pada syarak. Faham? Jangan nak main gitu. Ada pasal ada orang gurau kata Nabi Yusuf ni comel kopang tengok kenang belaka. Dia kata rasa lawa aku sikit. Nampak? Yusuf tu memang comel dah tapi comel aku lagi jadi kafir serta merta mampu tanam jarak. Tapi mak dia nangis-nangis tak tanam jarak. Jadi fitnah lah pula. Nak ada masalah. Apa? Tak ada ilmu. Nak gurau-gurau benda lain. Nak